dekat Aeon Mall Kota Baru, tiba-tiba je kecoh. Rupanya ada satu laungan yang buat semua orang berpaling. Bersama membina negara bangsa, aku kasih Malaysia. Aku kasih Malaysia. Daripada 9 hingga 11 April yang lepas, dekat Aeon Kota Baru ni, depa ni mengadakan satu program Minggu Perpaduan Zon Timur bagi tahun 2026. Program yang disambut baik ini dianjurkan oleh Kementerian Perpaduan Negara dan juga dirasmikan oleh Timbalan Menteri Perpaduan Negara, iaitu YB. Tapi as usual, apa jua program yang kerajaan buat, ada saja feedback yang kurang menyenangkan. Macam program ni dianjurkan oleh kementerian, so benda ni normal. Program kementerian mestilah yang hadirnya juga turut daripada penjawat awam. Daripada kita nak melayan tomahan, daripada kita nak melayan cerita-cerita mulut-mulut yang tidak menyenangkan ni kan, baik kita buat je kerja kita macam biasa. So sebelum kita nak judge atau kita nak menghukum apa saja benda yang dibawa oleh kerajaan, apa saja inisiatif yang dibawa oleh kerajaan, husnuzon lah dulu. So pendekatan ni selari dengan hala tuju yang dibawa oleh Akademi Kenegaraan Malaysia di bawah pimpinan Datuk Dr. Roslan Hussein ni. Kita nak negara kita ni aman harmoninya.